Rumah arwah mak aku, arwah tok aku apa semua. Oh, okey. Dan rumah tu yang belah ni jadi under Jabatan Agama Islam. Dulu arwah tok aku, mereka duduk sekali dengan askar Jepun. Batu Gantung tu adalah satu port area dia, Batu Gantung tu. Sebab tu yang aku pernah cerita kat apa, sepanjang-panjang jalan Scotland sampai ke Penang Sport Club, kalau siapa mata boleh nampak, nampak. Kalau aku tipu kat hampa, itu arwah mak aku sendiri pun tipu kat aku lah kalau macam tu lah. Sebab yang ni benda daripada keluarga aku. So sebab tu aku share kat hampa. So Batu Gantung tu memang dekat atas tu ada. Kalau nasib boleh nampak Jepun punya ni lah, dulu-dulu apa Tentera lah. Yeah. So selain daripada tu, Cik Lang ke apa semua tu memang ada. Kau suka duduk ah. Malam Cik Lang bunyi ketawa dekat pokok tu. Yang tu ada. Saya ada. Sebab studio ada. Bila aku nak menceritakan balik, aku tak ingat weh. Sebab memang dari kecil arwah mak aku memang selalu kami nanti pergi dekat Batu Gantung. Sebab mak aku ada darah Boyan juga. Sebab mereka kan dari Aceh. Okey. Memang dulu Kampung Boyan. Kampung Boyan. Sebab yang aku ingat, aku duk pergi main kuda dulu kat situ. Aku duk pergi makan kuda lepas sekolah apa semua lah.